Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih dan yang sama juga, iaitu 12 hari bulan Januari 2024 Masehi bersama dengan 12 Rejab 1446 Hijriah. 12 Januari 2025. 12 Januari 2025 Masehi bersama dengan 12 Rejab 1446 Hijriah. Okey, sekarang ni pukul 3.12. 3.12 jam ada. 3.12 minit petang. Sama 12 tu . Jadi cuma nak maklum ya, buat masa ni nak maklum. Saya telah pergi tadi, saya dah siap-siap tadi kan, saya pergi ke tadika kemas kepada buah tu. Dia tak buat lagi majlis hari ni. Pagi tadi saya tengok dia buat ada macam persiapan dah. Saya ingat aku hari ni dah. Pokoknya dia persiapan tu esok. Ada siapa dah bagai-bagai ya gapo tu bagai-bagai ni bagai-bagai tu lah hamper gapo semua lah untuk bagi kepada budak esok. Tak tahulah, mungkin nak buat sambut hamper tu mungkin nak bagi pada VIP hak hadir kat tu, mungkin lah ada juga nak jemput mana-mana VIP tu bagi sikit. Jadi ada macam majlis lah. Ya majlis. Jadi saya pergi hantar benda tu, saya tinggal denu dah. Dia kata Yesu mai esok pula sesi untuk sesi penyampaian tu. Jadi saya kena pakai pula baju tu esok. Lagi pula dah pakai pula baju tu masuk majlis lah pula esok. Biasanya kalau tak masuk majlis pun tak ada masalah. Saya boleh bagi gitu pun boleh, tapi oleh kerana dia pun berharap nak saya masuk majlis kan, saya terimalah, tinggal situ lah bagai. Dan juga hak Muhammad Akil tu dia hak special sikit pasal dia birthday kemarin . Saya terus sampah lah lepas tadi. Hak ni pula, sesi video ni pula ni sambil juga saya nak review jugalah hadiah untuk ni. Mungkin esok lah saya akan sampai ni. Karis Irsyad ya, Karis Irsyad. Hak Sofia Aulia, Nur Sofia Aulia tu sepupu ada Karis Irsyad ni. Saya tak packing lagi. Asal dia ada 3. Birthday dia 8 bulan Januari. Lepas tu dia punya graduation untuk pra Al-Batani. Lepas tu setelah lagi ni tokoh Al-Batani, tokoh pra Al-Batani, pelajar terbaik lah kata-kata. Mungkin pelajar terbaik kau, tapi maknanya tokoh, boleh anugerah tokoh tu maknanya bukan cara-cara lah. Tak yakin lagi, ya special sikit, besar sikit lah. Sebab 3 kan, birthday, pra dia, graduasi daripada pra. Lepas tu tokoh pelajar, tokoh pra Al-Batani. Lepas tu kat Nisa lagi ni untuk pelajar Cemerlang. Pelajar Cemerlang ni untuk pelajar Cemerlang. Ada suara lagi tu budak tu, lucu Pepeng tu lah. Senior saya juga dulu. Pepeng tu bapak dia tu bapak dia Pipin tu tok dia lah, tok budak ni lah. Pakai sebaya dengan saya Muhammad Syarif Arfan tu lah, sekelah lah. Jadi caring kena bagi juga. Kadar lah berumengnya itu. Okey, dah bunyi kerja saya. Okey, kadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.